Okey, Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah hari ni kita nak buat sesi delivery satu unit mesin-mesin Delica yang customer Pak Long beli secara pre-order 2-3 bulan lalu. Customer Pak Long ni berasal daripada Banting Selangor. So kita tunggu dia sampai untuk buat sesi delivery. Okey, baik. Okey, unit ni pemanduan manual 4 wheel CC 2.5 diesel turbo. Enjin dia semacam Pajero 4D56. Okey, di belakang dia main ada bicycle racks. Yang ni dia boleh access ke toilet. Yang ni dia punya kaset toilet. Okey, lagi dia main ada side awning. Okey. Unit ni yang best dia 4 wheel lah, 4 wheel. Yang ni untuk overlanded. Okey lah, best. Okey, jom kita nak payung video di dalam. Okey. Mai Pak Long nak tunjuk video di dalam. Okey, yang ni dia special, dia main ada double macam ni lah. Dia punya pintu dia. So kita untuk buka atas dia macam ni, buka bawah boleh tutup macam ni. Okey. Okey, so dalaman dia macam ni. Okey, layout dia macam ni. Kedudukan dia dekat sini 2, sini 2, sini pun 2. Dan atas dia tidur sekitar 2 orang dewasa lah kat sini. Okey. Lepas tu dia ada storage compartment dalam ni. Dekat sini dia boleh buka bed penuh tau. Yang ni tilam extra dia yang kita simpan, dia akan masuk letak kat sini. So dia akan penuh bed kat sini lah. Okey, dia main sini dia punya key. Yang ni dia main tempat masak ni. Lepas tu ni fridge. Ni aircon daripada enjin belakang. Okey, ni ada kabinet dia kat sini. And then ni toilet dia. Okey. Ini toilet dia. Okey. Kepada yang berminat nak beli secara ready stock atau pre-order, boleh roger kita lah di RW Motorhome. Okey. Okey, ni dia ada tangga untuk akses ke atas. Dia main ada bicycle rack 2 step. Lepas tu dekat tu dia ada tingkap belakang. Dekat sini isi dia punya water tank. And then dia ada tingkap sliding. Okey, jom kita tengok bahagian pemanduan. Unit 4 wheel ni dia tinggi lah. Dia nampak tinggi dia sikit. Okey. Lepas tu bahagian pemanduan. Okey, sini power steering. Sini gear manual. Sini gear 4 wheel. Lepas tu ni dia punya seat dia lah. Okey, dia punya dashboard dia. Okey, jom kita tengok bahagian depan dia. Okey. Bahagian depan dia macam van Delica dekat Malaysia. So untuk spare part tak ada masalah model ni. Model ni dah ada orang travel lah sampai ke China. Beli secara pre-order macam customer ni di mana? RW Motorhome.